Hi guys, welcome back to my channel. Tiba-tiba kat buat guys. Harus kena admit sebab dia muntah-muntah, jerit, demam, dan dia tak makan langsung. Menggamit kenangan betul ya, macam dekat pantai hari tu. Tapi ni bilik tu beda. Terus masuk semalam pukul lewat lah, pukul 11-12 macam tu. Sian dia. Update guys, Rose tengah drip ayak. Tara? Sebab hari ni sehari Rose tak makan langsung. Tapi tadi masa petang tadi dia dah start makan lah. Dia makan buah sikit, lepas tu cookies sikit. Lepas tu susu sekarang dia tak mau lagi. Lepas tu ayak pun dia tak mau. Tu yang dia kena drip. Sekejap lagi kita nak bagi Rose makan ubat. Sementara jiran sebelah ni dah pindah. Kat sebelah ni dia dah tukar bilik. So bilik ni kosong, jadi aku boleh buat room tour. Jadi kita buat room tour bilik ni, okay? Suami saya tengah makan cakotiao. Sebab tadi saya order cakotiao. Suami? Suami okay? Malam ni suami saya boleh teman sebab kakak sebelah ni dia tak ada dah. So this is the room, the toilet. Ni toilet dia guys. Besar gerabak gitu. Ini katil Rose. Sini, lepas tu jalan sini. Ini lagi seorang lagi. Tapi kakak ni dah tak ada kan. Kakak ni dapat view lah. Malam-malam nampak ke view? Nampak tak view? Tak nampak. This is me. Memang malas guys duduk hospital. Okay. Oh, by the way dia ada macam biasalah, ada TV. Ada TV. Katil. Terus tengok tu. Ini je yang Rose mau buat dalam hidup dia sekarang. Yang lain semua benda dia tak mau buat. Mainan satu beg aku bawa. Dia tak nak main. Dia tengah drip. Sian anak aku. Sakit. Sakit ya? Sian. Demam dah kurang dah, alhamdulillah. Cuma now tengah tunggu result berak Rose. Tadi dia cirit tapi tak boleh nak ambil sampel sebab cirit terlalu apa tu, cayak sangat sampai tak boleh nak ambil. Dia macam tak boleh lah, macam kencing tapi mesti cirit. And then tadi baru dia macam cirit banyak. Tak. So baru boleh ambil sampel. Now kita tengah tunggu result lah. Tapi pagi tadi doktor main dia bagi tahu yang darah Rose tak okey. Ada something kuman macam tu dalam darah dia. That's the reason dia tak lalu makan semua tu. Kami memang tengah tunggu juga result berak. Sebab anak kawan aku semua tak okey. Semua jadi serentak sama macam Rose, sakit perut, cirit, muntah, demam. Lepas tu anak abang aku pun tadi dia baru muntah-muntah guys. So aku memang nak keputusan tu cepat supaya aku boleh bagi tahu dekat abang aku dan kawan aku juga. Aku tak pastilah aku mulakan vlog ni macam mana, aku dah tak ingat. Tapi basically secara ringkasnya kami jalan-jalan di KL selama 3 hari 2 malam. 4 hari. Kami baru balik pada KL semalam, tak singgah rumah lagi. Tak balik rumah lagi. Nampak tak, buat lagi. Memang terus main hospital. Sebab Rose semalam memang tak okey. Memang lembek. Dia tak makan. Lepas tu sepanjang perjalanan daripada KL ke Penang, dia muntah, dia demam panas, dia tak makan langsung. Even susu pun tak boleh minum. Semua keluar balik. Sebelum balik Penang kami singgah klinik dekat KL dulu. Lepas tu doktor tu pun cakap mungkin rota lah. Macam tu dia dah buat refer surat. Tapi macam tak ada kata putus itu rota ke apa benda kan. So sampai je Penang, kami terus pergi klinik lain pula untuk kepastian. Sebab time tu Rose demam. Masa dekat KL tu Rose tak demam lagi. Masa on the way balik ke Penang tu baru Rose demam.
And dia start untuk tak boleh terima susu semua kan. Ya. Ngantuk lah. Bung apa-apa. Dia bung. Lepas tu dah sampai Penang, singgah klinik semua, doktor tu suggest untuk pergi hospital sebab takut Rose dehydrated. Sebab Rose tak boleh makan langsung, tak makan langsung dan tak bermain langsung. Dia tengok kan? Tengok lychee. And then kami pergi hospital kerajaan dulu, hospital Kepala Batas. Tapi hospital tu terlalu ramai manusia. Masa tu sampai dah pukul malam macam tu lah kan, daripada KL ke hospital tu. Lepas tu accident pula ramai malam tu. Ayah takut dia tekan ni. Lepas tu apa orang yang jaga hospital tu dia cakap mungkin nak jumpa doktor dalam pukul 5 pagi macam tu. Time tu pukul 10 malam. So anak aku dah lembek dah semua tu. Kami tak straight lah pergi KPJ sebab KPJ jauh dengan rumah kami. Yang hospital Pembantu tu dekat. Lagipun tak payah nak tunggu approve GL semua kan, tak payah tunggu masuk. Fikirnya macam tu lah. Tapi end up kesini juga KPJ sebab tak boleh aku. Anak dah tak okey. Lepas tu orang ramai, memang KPJ je lah. Tak boleh masuk emergency. Sekejap juga lah. Pukul 12, pukul 1 macam tu dah wadik dah. Alhamdulillah katil pun ada kosong. Dapat pun bilik 2 orang. Memang rezeki Rose lah. Macam hospital semua bilik 2. Oh ya? Tak lebih. Oh, semua memang bilik 2 orang je. Rekod tu cakap hari dia pernah wajib bilik 4 orang lah. 4 orang kan dah orang tau. Aku tak pasti. This is our first time dekat KPJ Perdor ni. Before this, dekat Merbuk tu kan. Pantai. Setakat lo Alhamdulillah semua baik-baik. Misi pun baik. Doktor pun baik. Ya Allah, doktor lembut sangat ya Allah. Baik betul doktor. Doktor lelaki. Nama apa tahu lupa dah. Zaidi kot, Dr. Zaidi. Tak silap lah. Tu gitulah ya. Nak berkampung lah kami. Tak balik rumah lagi. Kita dah nak puasa. Tahun lepas sebelum puasa aku ada. Tahun ni sebelum puasa anak aku ada. Janganlah tahun depan satu lagi laki aku ada. Jugaan. Tapi Bibi terima je. Cuma sedih lah sebab rotavirus ni jangkit. Tu tak pasal-pasal anak abang aku dua-dua orang muntah-muntah juga. Ciri muntah-muntah. Aku dah pelik dah tau. Sebab Rose masa dekat KL dia memang tak makan. Dia memang kurang makan. So pelik kalau dia kena keracunan makanan. Yang lagi satu, dia makan tak sama dengan baby Syah. Syah yang semua lagi yang aku tunjuk tu, baby boy tu. Dia pun dua-dua orang makan benda yang berbeza. Tapi dua-dua orang kena serentak. Macam pelik. So aku dah sesan apa yang doktor tu cakap dekat KL tu. Dia cakap pasal rota tu. Memang semua simptom tu anak aku ada. Jomlah kita kena pelakon anak makan ubat dulu. Dia mesti seorang manusia sedang makan ubat tau. Tapi kat sini semua dia tak mau. Semua dia takut. Jom kita sama-sama. Boleh dia. Jadi dia. Lagi kau buat susu tu. Ya, kesiannya. Okey, dah. Okey. Jangan minum dah. Anak kakak ni dia cirit-cirit tau. Kesian sebelum ni. Lepas tu lepas tu bilik ni tak ada kipas guys. Memang kalau hang angkat benda walaupun slow akan bunyi guys. Aku nak berak pun bersalah kau tahu tak? Dah lah kami pun aku check in hotel 5 bintang ni nak angkat beg lah, nak buka beg. Anak kakak tu duk ngak-nguik dah. Aku dah takut dah. Sebab tu aku nak bilik seorang tapi penuh. Tapi Alhamdulillah dia tak ada ni jadi bilik seorang. Alhamdulillah rezeki. Hami dia buat susu untuk anak dia tercinta. Tak tahu dia minum ke tak. Tadi dia hanya minum sikit ni je kosong. Botol banyak ni dia minum sikit ni je. Yang lain tu dia buang. Tak nak. Ni mak dia. Tengoklah suami saya. Menyam. Nama dia B.I.N.G.O. Terus dia kalau badan dia panas balik dia akan jadi macam ni. Dia akan terbaring ni. Ini maksudnya badan dia panas kembali. Terus tidur. Kemas-kemas.
Sip je. Pergi mandi. Tunggu suami. Terus day 4. Member duduk dengar mengaji dah guys. Sedih tak boleh balik hari ni sebab Rose masih cirit-birit guys. Rose dah tak muntah. Rose dah tak demam. Cuma tinggal Rose dia cirit-birit. Kenapa mulut aku ni darah? Kering sangat dah ni. Lepas tu Rose dia baru nak start makan. Tapi dia tak makan sangat. Faham tak? Dia punya konsep tu. Dia cuma makan tapi tak makan. Tapi Alhamdulillah lah, Rose ni seorang manusia senang makan ubat. Letak je kat mulut dia, dia makan. Dia senang. Cuma yang susahnya dia nak makan benda-benda lain. Ayam kau susah, lepas tu nak makan roti. Kau nasi lagi lah susah. Mungkin that's the reason lambat sikit lah kan. Tapi tak tahulah kenapa hari tu, hari ketiga macam tu kot, Rose dah berhenti dah cerit. Tiba-tiba esok tu dia cerit sampai hari ni. Kalau apa tengok pakai baju sama sebab aku basuh tau. Suami aku balik basuh tapi bawa baju yang sama. Sebab dia tak reti nak pilih baju kat rumah tu kan. So aku tengoklah anak aku pun. Baju Hindu Cina. Baju lain, seluar lain sebab bapak dia tak reti nak pilih. Aduh pening. Aku ni dah tak lalu dah nak makan hospital ke benda dah tak lalu dah. Aku dah bosan dah. Anak aku pun dah bosan. Orang sebelah aku ni pun bersilih ganti. Ni dah hari kedua aku duduk tak ada orang sebelah. Dah 2 orang lah berganti. Yang lainnya memang tinggal aku dengan Rose 2 orang anak je lah. Macam bilik single. Tapi sebab ni bilik double. Tada! Ni. Get well soon. InsyaAllah. Mula-mula dia hantar yang ni. Lama sikit dia hantar yang ni. Banyak buah anak aku balik ni tak payah beli buah. Oh my god. Oh my god. Dah bosan guys. Sekarang tengah tunggu suami saya datang. Ya, sebab kami diorang kebosanan. TV pun ulang cerita yang sama je. Aku rasa dia download cerita tu pasal ulang cerita sama. Bosan. Okay lah guys, aku nak edit video. Aku dah 6 hari kot. Ke 7 hari aku tak post video dekat YouTube. Memang fokus dekat Rose je. Phone ke, kamera ke, iPad pun semua aku tak tengok. Aku fokus kat anak. Kalau apa tengok vlog ni pun memang aku tak update sangat. Sebab memang hidup aku huru-hara sikit lah sebab dengan anak aku je. Okay, macam sekarang dia okey, dia tak berak, dia tak bawa perangai. Jadi tenang lah mak dia, nampaklah situasi tu tenang. Tapi kalau time dia tak okey, dia cirit dengan bocoknya, dengan dia riau, dia tak mau basuh, dia tak mau mandi, dia tak mau pakai baju, dia tak mau pakai pampers, dia tak mau makan. I is crazy. Risau pula aku nurse masuk lagi. Sekarang aku tenang, aku nak export video masuk ke iPad. Kalau aku ada masa aku edit lah sikit-sikit lah betul aku tak post video ni. Dah lapuk dah nak edit macam mana. So aku rasa aku dah buat tour dah kot. Aku pun tak ingat. Makanan. Let me show you guys untuk tengah hari. Untuk tengah hari aku pilih fish Thai soup. Yang ni boleh pilih sendiri lah pilih sendiri. Pasal bila aku sign, aku tak sign pun. Saudara. Macam mana ni? Aku ni tak lalu tau nak makan tu. Malas aku. Baby, what happened? What happened? Rose tak aktif sikit. Aktif banyak. So, ya, aku harap esok kita dah boleh balik. Nak buat apa lama-lama tu tadi 5-6 hari dekat hospital ni. Allahu Akbar. Pak dia dah buat urutan. Rose berak lagi guys. So bertambahlah kita hari-harinya. Ui, kaya best ke? Ui. Aku tengah kemas-kemas bag sebab banyak sangat bag. Okay, ada luggage, ada ni. Sebab kan hari tu balik pada KL terus ke sini. Aku belum balik rumah lagi guys. Daripada KL itu ke sini memang belum balik rumah. So aku nak suruh suami aku balik lagi semua. Okay, so kita tinggal baju-baju yang kita nak pakai saja. Yang ni kita buat baju Rose.
Buka mana? Semua nak balik lah. Ni baju busuk pun nak balik kot kan? Baju busuk boleh ni lah. Function je, bag-bag ni semua function. Allah mau pergi mana kau? Function guys. Ya Allah. Nampak macam okey kan? Tu bercakap anak aku nampak okey. Tapi sebenarnya sebab air drip. Sebab tu dia okey kau tahu tak? Baju tak payah. Baju tak payah. Kita kena prepare seluar je sebab Rose dia cirit. Baju tak apa. Okay. Hi guys, update kehidupan di hospital. Hari ni day 5, Abi. Betul tak? Day 5, Alhamdulillah Rose dah boleh discharge guys. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. I'm so happy. Last Rose berak kemarin petang. Cirit. Hari ni hari ni berak tadi. Still cirit, tapi dia bukan yang cirit yang ayak tu. Dia dah ada bentuk di situ ya. Maksudnya dia dah ada tekstur. Dia tak cayak macam tu. Sebab Rose pun dah mau minum, mau makan, mau main, dah start buah balik. Gitu. Actually tak tahu pukul berapa nak boleh discharge ni. Sebab doktor beritahu tadi tengah hari kot, dalam pukul 1 macam tu. Tengah hari lah. Pukul 1 ke 12 macam tu lah. So kita tengah tunggu nurse mai buka jarum Rose. Lepas tu bagi surat all the stuff. Baru kita boleh discharge macam tu. Sementara tu aku nak kemas-kemas apa semua lah. Sebab saya tak sabar nak balik guys. Bedok pula lupa bawa. Anak masuk hospital aku fikir anak je bedak aku tak fikir. Sebab tu je gini tak pakai bedak apa pun. Aku dah siap dah kemas sikit. Nampak tak ni? Dah siap, cuma tinggal dekat sini. Saya tak anda kat sini. Minyak rambut dia keras Mi. Sejuk tak boleh bubuh minyak rambut. Yeay. Semua dah siap dah. Let me show. Jadi semua makanan, skincare. Ini semua barang Rose nanti kita akan letakkan dalam bag dia. Bawah ni pun dah kemas guys. All the baju aku, baju anak, pampers, mainan Rose, baju busuk, handbag. Oh, cuma tinggal raga-raga susu dengan nak kemas-kemas sini sikit. And then we are done. Rose pun dah mandi guys. Dia nak pegang. Aku pun bagi kat dia. Walaupun tumpah-tumpah pun kan. Dia nak makan pun bagi je. Tumpah je lah. Daripada anak aku tak makan, aku stres. Benar. Aku bagi je lah dia. Ambil lah kau nak makan. Macam mana kau makan lah ni lah weh. Itulah guys. Anak sakit. Anak tak sakit boleh tiak. Anak sakit aku stres. Sedih weh. 5 hari duduk hospital. Ya Allah. Macam-macam pacar robot. Kalau nak boleh sihat tu. Aku memang tak vlog sangat lah. Sebab memang fokus kat Rose je. Kalau hampa tengok aku vlog tu, maksudnya time tu Rose tidur. Ataupun time tu aku free. Ataupun ada suami aku. Macam tu lah. Tak apalah. Semua ni ujian daripada Tuhan. Allah uji sebab Allah sayang. Macam tu. Tak cinta? Kan? Sebab Allah sayang kat kita semua ni. Dekat-dekat Ramadan ni. Kita dah nak puasa guys. Berapa hari lagi je kan? It's okay. Actually I have a lot benda nak buat sebelum Ramadan. Tapi semua benda terkendala. Tapi aku rasa nak boleh rehat juga sebab penat. Penat je jaga orang sakit. Penat. By the way, ni tudung beli kat Shopee. Strawberry matcha. So cute. Tak payah ayun. Redok tu redok lah juga. Tapi okey je. Tajuk yang beli dekat Shopee. Function. Ada USB, ada Type-C. Bawa satu je. Memang tak payah nak usung banyak-banyak ke parlor. Bawa satu je siap. Home sweet home. Oh my god guys. Finally. Kita dah balik rumah. Sumpah penat. This is the bill. Let me bagi tahu total. Total yang kita kena bayar RM528 untuk 5 hari. Alhamdulillah. Okey je lah. KPJ for me okey. Daripada
pantai. Macam hari tu dekat pantai yang aku masuk hari tu, kita dah kena bayar dah duit deductible ni. Tak sedap aku lah nama dia deductible. Dalam 300-400 ke 500 kot time tu. Lepas tu elok dah balik tu, hospital mesej lagi kena bayar lagi dalam 400-500 lagi. So memang kat situ je lah, dekat 1000 lah. Tapi this one okay kot so far, insyaAllah. Aku harap sampai sini je lah. Tapi dia explain semua detail. Total semua treatment dia RM6,900 sampai RM3. Balik yang tu. Dia beritahu lah detail-detail apa yang dia buat, duit, semua benda-benda lah Okay, ni semua insurans lah yang bayar. So kalau masuk private hospital, memang kita kena bayar lah duit deductible ni, memang tak boleh claim. Setahu aku, memang hari tu pun tak boleh claim. Yang ni pun memang tak boleh claim. Ini memang kita kena bayar sendirilah. So memang kami memang dah spare duit lah kan nak masuk hospital swasta. But Alhamdulillah lah, ada benda ni senang, laju. Aku bersyukur lah ada insurans. Setiap hospital ada pros and cons lah. Macam kerajaan dia ada pros and cons, swasta pun dia ada pros and cons dia juga. Tak adalah swasta perfect. No, of course not. Cuma dia laju. Lepas tu macam tu lah malah aku nak explain. Ni pun tadi semua balik dapat lagi makanan. Macam sayang tak makan, so kita bawa balik je lah. Dekat hospital makan 4 kali. Breakfast, tengah hari, makan petang dengan makan malam. Tadi, lepas balik dari hospital, kami singgah pasar malam. Sebab aku tak boleh makan tu. Lepas tu bila nampak pasar malam, rasa macam teringin nak makan pasar malam. Dan dia belilah susu kat nenek ni. Beli murtabak, ada kek. Tumpah dah. Kek batik. Kek batik is my favourite guys. Entah bila aku nak belajar buat kek batik. Lepas tu ada nasi goreng untuk suami saya. Lepas tu ada laksa buyung. Oh my god guys. One thing about utara is laksa. Kalau hampa nak makan laksa sedap, yang betul-betul sedap, mailah utara. Makanan dekat utara ni memang sedap. Actually kan, aku selepas tengok video Carol Ami buka orang bayung tu, baru aku tahu yang sebenarnya tak semua negeri makan cucuk udang dengan kuah kacang. Aku pun tahu belah utara memang makan cucuk udang dengan kuah kacang. Memang tak ada benda lain, memang kuah kacang. Susu, orang mak susu pun tumpah ke? Dia tutup susu tak rapat lah ni. Lepas tu kita orang beli yang tak tumpah kan? Okay, yang tofu. Oh, lah patutlah gelap tak buka lampu guys. Ni Rose. Mana tengok dengan Rose? Rose dia tak completely okay lagi guys. So dia ada check up lagi dengan doktor tu. Okay, mama bagi. Oh. Okay dah, duduk je makan. Tu. Aduh, bapa. Berdarah sangat dah tu. Tu. Dia satu hari tangan dia macam ni je.